Okey, teka nak masak apa ni? Teka nak masak apa ni? Boleh sikit tu. Ni tengah potong-potong sayur ni. Teka nak masak apa ni? Hyper. Terbaik. Okey, teka apakah masakan ini? Ni dah nak rebus. Ni ayam dah siap sikit. Ni kan? Okey. Nanti nak masuk beras nanti. Okey, dah masukkan beras ni kita masukkan beras tadi ni. Beras ni kita rendam minimum setengah jam atau 40 minit. Paling best kita boleh rendam 2 jam lah. Lagi best. Sebab yang kita guna beras ni adalah beras pusar 121. Tak kira, tapi asalkan dia beras pusar 121. Dia nama apa tak apa. Jadi beras pusar. Rendam dia lebih kurang setengah jam 40 minit minimum. Kalau bagus 2 jam okey. So sekarang ni kita nak masukkan ayam goreng. Ayam goreng ni kita buat 1/4 Ayam goreng ni kita goreng 3/4. Maksudnya 3 suku masak lah. Jangan goreng garing. Goreng 3 suku masak. Nanti kita nak masuk ayam dalam ni. Air ni dah mendidih sebenarnya. Okey, ini step yang seterusnya. Saya tak sempat nak tunjuk lah kan, sebab saya nak pegang kamera ni lagi. Okey, kita masukkan ayam yang kita goreng 3/4 tadi dalam nasi ni. Okey, now kita akan tunggu nasi ni sehingga dia masak. Dia mendidih dan dia masak lah kan. Lepas tu kita kecilkan api lah. Okey, saya akan tutup dia balik. Sini kita besarkan api. Kita maksimumkan api dia. Bila tidak masak, kita akan turunkan api dia. Okey, nampak kan dia dah kering Dia dah mula kering Dia dah mula kering tu kan. Ni panjang tu ni. Panjang betul ni beras dia. Panjang ni. Okey, kalau dah mula kering macam ni, kita kecilkan api dia sikit. Kecilkan api. Kecilkan api dan kita biarkan bukan 5 minit lagi, insya-Allah. Okey geng, kita nak tengok kejadian dia Saya dah tutup tadi Bismillah. Geng, kejadian dia geng. Nasi Arab versi dimelayukan. Nasi Arab versi dimelayukan. Okey tak geng? Menarik ni geng. Ini makan tidur malam teringat ni. Sebab kita pakai beras pusa basmati 1121. Maknanya beras pusa panjang lah ni. Ni panjang ni kan ni. Bukan ni panjang ni. Okey, selamat mencuba kawan kita nak rasa geng. Okey, rasa sikit. Macam mana kejadian dia? Mantap dia kata. InsyaAllah geng. Jumpa lagi. Selamat mencuba resipi ni ni tuan-tuan. Kelazatannya tadi membukit, sekarang dah habis dah dikaut macam jentera kaut-kautan. Terbaik, berkat tuan-tuan. Makanan disentuh dengan banyak tangan ni, ramai tangan ni berkat. Rasulullah SAW beritahu, insya-Allah.